Sebagai ahli parlimen, tentunya kita semua ingin melihat parlimen dan sistem demokrasi menjadi jauh lebih baik. Saya meneliti dengan penuh terperinci hujahan-hujahan daripada kepimpinan kerajaan tentang RUU Perlembagaan Pindaan yang berkait dengan RUU Perkhidmatan Parlimen 2025. Antara hujahan atau premis asas yang digunakan oleh kerajaan adalah RUU Perkhidmatan Parlimen akan menjamin kebebasan parlimen. Atau dalam arti kata lain, parlimen akan bebas daripada pengaruh kerajaan. Tuan dan Pertua, apabila sesuatu institusi itu dikatakan bebas daripada satu institusi yang lain, apa maknanya? Maknanya institusi tersebut bebas membuat keputusan tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak, mana-mana institusi yang lain. Selain daripada itu, anggota institusi tersebut juga boleh membuat pertimbangan atau keputusan dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh sesiapa. Selain itu, apa yang lebih penting, institusi itu juga perlu dilihat sebagai sebuah institusi yang bebas. Itulah kebebasan apabila kita bercakap tentang kebebasan. Kebebasan membuat keputusan tanpa sebarang pengaruh, kebebasan membuat keputusan dengan penuh objektif dan juga dilihat oleh orang lain sebagai sebuah institusi yang bebas. Maka apabila kita lihat senarai 13 orang anggota Majlis Perkhidmatan Parlimen, 13 orang. Dan sekiranya 2 orang ahli Dewan Negara dan 4 orang ahli Dewan Rakyat turut dilantik dalam kalangan penyokong kerajaan, maka hampir keseluruhan 13 orang anggota Majlis Perkhidmatan Parlimen berkait secara langsung atau tidak langsung dengan kerajaan. Soalan saya, adakah itu yang didefinisikan oleh kerajaan sebagai bebas? Hanya selepas pembangkang mendesak dan terus mendesak dan terus mendesak, barulah pagi ini Tambun sebut bahawa akan dipertimbangkan 2 tempat untuk pihak pembangkang. Jadi dari peringkat asasnya, premis asasnya, kerajaan perlu berlaku jujur. Apakah ianya satu institusi yang bebas atau ianya sebuah institusi yang akan dikawal oleh siapa yang jadi kerajaan pada waktu itu? Sebab itu kita lihat, setelah didesak, maka kerajaan kata kita tukar. Okey, kita bagi 2. Maknanya apa? Maknanya RUU ini tidak dibuat dengan penuh teliti. Tidak dibuat dengan perbincangan yang mendalam. Dibuat sekadar untuk melepaskan batuk di tangga nak tunjuk bahawa dah buat. Kita berada di sini bukan suka-suka nak buat. Dan kita berada di sini bercakap tentang pindaan perlembagaan. Itu pertama. Yang kedua, apabila kita bercakap tentang kebebasan, kita perlu melihat juga dalam konteks pengurusan keuangan. Sesebuah institusi yang terus bergantung kepada institusi yang lain, ianya tidak untuk peruntukan keuangan, ianya bukanlah satu institusi yang bebas. Jadi apabila kita bangkitkan bahawa perlu ada kebebasan dari sudut pengurusan keuangan oleh parlimen itu sendiri, ada yang kata tak apa, yang ni akan dibuat kemudian. Tak apa, kemudian kita tengok, kita luluskan dulu yang ni sekarang. Kenapa tak nak buat sekarang? Kenapa nak fikir kemudian? Kita boleh duduk bincang bahawa semua kita di sini nak lihat parlimen yang lebih baik. Kami sebut tadi, kita bincang elok-elok, kita tengok semua aspek dan kita bawa balik ke sini. Dan seterusnya, Tuan Yang Di-Pertua, saya masih ingat ketika pindaan perlembagaan berkaitan dengan Akta Lompat Parti, semangat di sebaliknya adalah supaya wakil rakyat yang dipilih menghormati keputusan rakyat dan tidak berpindah parti. Hasratnya adalah supaya demokrasi itu terus dihormati dan terus dijulang. Namun akhirnya ada wakil rakyat, termasuk yang ada dalam Dewan pada hari ini. Mereka berada di sini, mereka ini meninggalkan parti mereka. Kerana apa? Kerana alasannya adalah alasan peruntukan. Mana rasa hormat kita kepada pengundi-pengundi? Saya nak cakap kat Jelutong. Kalau Jelutong kata jangan main-main perkara ini, saya nak ulang. Jangan main-main perkara ini. Pengundi mereka sebagai calon bersatu. Di mana kerajaan? Di mana Jelutong? Di mana Jelutong nak menghormati demokrasi?
Tuan Yang Speaker, Di-Pertua. point order 36. Ya. Ya, 36.6 sangkaan jahat dan juga 36.12 mengelirukan Dewan. Nanti bagi saya habis dulu. Tadi Putrajaya kata ada ahli parlimen yang tinggalkan parti sendiri. Saya nak minta siapa yang tinggalkan parti. Kita ada akta anti lompat parti ini, tidak ada mana-mana ahli parlimen yang tinggalkan parti. Sila tarik balik. Sila tarik balik. Tak ada. Langsung tak ada. Yang berhormat, saya akan putuskan. Yang berhormat telah bangkitkan 36.6 dan 36.12. Betul? 36.6 saja. Baik, kalau saya lihat di sini tidak ada apa yang diucap oleh Yang Berhormat Putrajaya berkaitan. Saya overrule Yang Berhormat Putrajaya, jalankan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya berada di sini bercakap dengan hati yang penuh ikhlas. Apabila kita bercakap tentang menghormati demokrasi, kita perlu menghormati pengundi. Dan sebab itulah saya nak tanya pada kerajaan, mengapakah ruang pindaan ini tidak diambil oleh kerajaan untuk memasukkan provision bagi menyelesaikan kemelut berkaitan dengan peruntukan ahli parlimen secara jujur dan ikhlas? Mengapa tak masukkan sekarang? Masukkan provision untuk membolehkan perkara ini diselesaikan once and for all. Tak perlu lagi, okey kita buat jawatan kuasa, kita perlu bincang. Kenapa? Kenapa tak ambil ruang sekarang? Kenapa tidak ada seorang pun sebelah kerajaan membangkitkannya? Tak kisahlah siapa jadi pembangkang, perkara ini perlu diinstitusikan. Maknanya ahli-ahli parlimen sebelah mana pun akan mendapat peruntukan. Dan ini perkara yang serius. Apa yang diceritakan oleh Alustar, ramai antara kami menghadapi kekangan kewangan yang cukup mendesak. Sebelah sana tak rasa dapat 2 juta, 3 juta, 4 juta. Mengapa ruang ini tidak diambil untuk tujuan tersebut? Kerana apa? Seperti mana saya sebut tadi, apa yang hendak dilaksanakan ini bukannya sebenarnya untuk membebaskan, betul-betul bercakap tentang kebebasan parlimen, tetapi lebih kepada optik politik untuk menunjukkan bahawa satu reformasi telah dibuat. Jadi saya mohon Tuan Yang Di-Pertua supaya perkara ini dibawa balik, dibincangkan bersama untuk kita pastikan rang undang-undang ini bila dibentangkan kemudian nanti satu rang undang-undang cukup baik yang melindungi parlimen ini dan juga melindungi ahli-ahli parlimen. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Baik, Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Putrajaya. Berikut saya